Inilah dia tempat yang menjadi tarikan utama bila datang ke Lenggong. Kalau korang tak datang ke Tasik Rabani, memang tak sah. Dekat sini kita akan menikmati keindahan Tasik yang dipenuhi dengan terai-terai yang indah. Jadi jom kita saksikan keindahan Tasik Rabani. Abang ambil lah. Balik nak boleh nampak baca dah. Mana ada boleh lihat ada daun lengkuang yang digunakan untuk menganyam ikan ataupun tak kuang. Dan dia juga boleh memancingnya dekat sini. Dikatakan di Tasik ini adalah lubuk air fresh water yang antara yang terbaik di Perak. Dekat sini ada pelbagai spesies ikan yang menjadi buruan para pemancing. Jadi kalau anda datang ke sini, kena standby lah, bawa joran ke apa. Sebab mana tahu rezeki anda boleh dapat ikan ikan tomat ke tu. Jadi kat sini kalau datang kena enjoy masa lebih sikit. Sebab ni adalah antara tasik paling fotogenik di Perak. Tasik paling fotogenik, bukan manusia fotogenik. Assalamualaikum. Kami datang dari Kuala Lumpur. Daripada Ehsan TV. Memang buat dalam dia adalah baik tak ada. Besar sikit. Bismillah. Wah, biarlah ikan. Semua orang minat. Betul? Betul. Sekarang ni ada berapa sangkar? Banyak, tapi yang beroperasi 5 biji yang bulat. Oh, yang bulat. Satu hari berapa banyak abang dapat? Kita punya berapa berat kita boleh dapat? Sekarang ni 3 tan. Oh, sari lah. Abang buat ni usaha ni memang ada tak bantuan daripada kerajaan? Ada jugalah, ada. Boleh abang cerita sikit macam mana? Sini ada perikanan kan. Apa-apa kita berhubung dia. Tapi kerajaan negeri pun banyak bawah Yayasan Perak, SCDC apa. jadi maksudnya yang ni selain daripada abang usahakan sendiri, ada juga support daripada komuniti dengan yayasan lah untuk tapi untuk jualan macam mana? Siapa ada lah maklumat Sendiri. Sendiri lah. Cukup tu. Kiranya lebih kepada support macam dia supply benih. Lepas tu kalau kita nak perbaiki sangkar macam tu. Tak, dia bantuan geran lah. Lebih kepada geran ke. Bagi pinjaman tanpa interest. Kadang-kadang ada program khusus apa depa panggil lah. Pernah tak berlaku apa-apa musibah kan misalnya? Ada? 2020. Oh, 2 kali dah? 2 kali. Oh. Yang 2014 tu tak banyak sangat sebab air dia naik dan Lebih kita kurang sempat lah. nak selamatkan kan. Jadi ada balance tu ada dalam lagi 50% kita boleh bangun lah. Untuk rolling kemudian tu. Tapi yang 2020 tu banyak. 2020 tu baki tinggal dalam 30%, 20%. 780K yang wah. 14 tu tak ada loan. 700-800K. Kita tak buat hutang jadi Ha. tak nak bangun tu senang. Tapi yang 2020 tu kita dah start buat hutang sebab 2014 tu dah jatuh. Jadi 2020 ni memang susah lah, campur dengan pandemiknya, campur dengan mata wang kita jatuh terus. Jatuh makanan jadi harga tinggi. Tentu. Sekarang ni tengah merangkak naik. Itulah
ni. Ada juga. Ada juga rasa. Benda dah ada kan, kalau tinggal jadi museum pula. Sebab benda-benda ni besar. Sayang lah. Kes ni segala. Tapi pasaran insyaAllah ada. Setakat ni lokal je. Stok yang ada ni mampu cover sini je. Oh. Kadang-kadang tak cukup. Modal yang Cover ada. sini tak cukup. Maknanya demand ada, cuma nak ya, supply tu. Dulu sebelum 2014 tu kita boleh keluar 5 tan, 7 tan. Allah. Tapi sekarang ni kita boleh keluar 100 kilo sehari tu pun maksimum dah. Jauh beza. Memang nak dapat ke 5 tan, 7 tan tu modal tu memang bukan sikit lah. Memang Untuk recover balik. Nak recover balik senang je. Dia tempoh dia matang, dia boleh jual 6 bulan. Kalau modal seketul besar, 6 bulan kita dah boleh target dah kita nak jual berapa. Kita nak keluar berapa. Jadi tu kita ada modal besar, kita pasang terus 3 sangka. Tu dalam masa 6 bulan kita dapat keluar lah 3 sangka tu. ni sangka ni kapasiti dia boleh tampung 3 ke 5 tan pengeluaran. mana kata kalau satu sangka ni berapa modal yang diperlukan tu bang? Kalau contoh perlukan support macam abang cakap tadi, satu dana yang besar tu berapa? 100,000 tu dah boleh bernafas. Untuk satu sangka? Untuk satu sangka. Maksudnya tu untuk makanan ikan sajalah. Dan dalam masa 6 bulan tu, untuk first harvest tu, berapa return yang kita boleh bagi kepada orang yang invest tu? Dia boleh balik modal tak? Itulah, kalau tak ada risiko maksudnya boleh terjaga, insyaAllah boleh balik modal. Tapi sebulan kalau ada boleh risiko modal, luaran 6 tu, bulan dah boleh 6 bulan modal. dah dapat balik dah, cover balik dah. Lain balik saya buat kerja lain tu, meracun ke apa, buat kerja kampung lah. Kira petang saya turun pula ronda tengok ni. Danggalah pada bubu danggalah pada bawah. Apa duduk kampung, apa yang boleh buat semua kita buat. Apa yang jadi rezeki buat masalah ni buat dulu kan. Dia ada musim tak bang? Ikan ni ikan galoi. Ikan galoi dia tak ada musim, dia ada buah ada ikan. Macam ikan ni? Ikan halus ni kena tunggu air keruh. Macam ni dia ada lah. Kalau kata air jernih, dia betul-betul pagi. Dalam pukul 5 pagi tu kena ada pancang tu, contoh pancang dia. Tu pancang-pancang tu semua pancang orang Menanggul tu. Dia pukul 5 pagi kalau kata air jernih kena ada di pancang. Sebab dia 6.30, pukul 6 tu ada ikan. Sauk lah slow. Saya kalau kata sekali dia naik banyak lah. Kalau kata dia naik jemput je lah. Boleh tunjuk sikit bang, macam abang saut? Mentang sauk tu tak bawa. Dah saya tinggal kat rumah dia dah tidak semak bot semua bawah. Saya tinggal kat rumah dia nak tang sauk tu. Tapi kalau naik pian-pian ni ada lagi orang duk sauk belah atas tu. Sebab tadi PE semua ada lagi atas. PE apa ni, nama apa? Nini apa semua ada atas lagi tadi. Kalau kata naik kot bank ni nampak depa kamar apa semua ada lagi. Tapi wan atas tu pasal.